Saya dekat mana? TV3. Hari ni tengok ada Molek, ada Fly FM, Kod FM, Cool FM, bermacam-macam FM ada kat sini. So hari ni saya punya member daripada Singapura, kumpulan The Flow. Dia orang ada program terjah dia orang. Apa cerita dia orang? Ui, dah sampai. Tadi tunggu. Apa cerita? Program kawan program punya apa MV apa? Aduh, tak adalah. Biasa-biasa je. Salih. Girik sih. Betul tak? Aku cakap girik sih. Betul tak? Girik. Oh, girik. Bila sampai? Tadi siang. So, session mana je kau dah pergi? Tadi kita sampai ke UiTM. Shah Alam. Sekarang di Esok dah pergi dah, Esok dah. Ni apa kat Molek FM Boleh follow tak? Boleh. Macam tag nanti kita follow, kita tengok kat dalam mesti macam nak datang. Abang ajak ni. The man. This is the man. Ini macam kenal. Dia macam daripada movie aku tengok tu. Apa tu kan. Dia malaikat maut dia. Dia nak makan itik dia. Itu dulu sekarang dah insaf. Dah insaf Apa projek korang tahu tu? Kau main video korang berapa hari dah 6k view dah. Dekat mana FG Entertainment? FG Entertainment kau cari Cinta Diriku. Cinta Diriku. Best music style modern rock. Kan. Modern rock, alternative rock. Kat FG Entertainment. Kita punya game pula Poji juga. Kan. Juga ada he's the man. He's the man. He's man. Best lah video klip korang macam ada apa masalah tu? Kenapa yang abang suka? Kini aku pula ada interview tau. Oh no. Jangan cerita interview. Kita ambil tahu. Dia dapat Uno reverse. Saya nampak Pan Asian punya face kan. Tengok ini bukan Pan Asian, ini memang betul-betul Laprete ni kan. Ini masalah ni kan. Carlota kan memang Siapa awak ingat kan? Kalau dapat saya beruntung lah. Bonus. Juga. Bila tengok macam tu tengok video klip zaman Isabella luar kan. Fenomena Tapi itu Ramon Rahman kan. Tapi ini betul-betul memang Asli. Macam mana kau boleh kenal dia? Dia macam jadi macam saya nyanyi malam kan. Saya nyanyi malam kat club gitu. Tapi club dia outdoor, kat luar. Jadi dia kat Haji Lane. Jadi tengah nyanyi dia pun datang macam tu yo. Dia datang tiba dia cakap boleh macam dalam English dia cakap can I sing. Jadi aku nak nyanyi boleh gitu. Dia cakap siapa ni dia ni? Siapa je dia ni kan? Tapi lawa cantik lah kan. Kalau dia cakap KN dia cemolak dia. Aju Kanas tu nakal rupanya. Jadi bila dia cakap rugi tau kau tak tengok video dia orang. Kau tengok. Jadi bila dia cakap dia nak can I sing, dia takkan cakap tak boleh lah. Okey lah, boleh lah. Kasih cuba tengok mantu. Kali dia boleh nyanyi lah. Dia boleh nyanyi. Dia betul-betul penyanyi. Dia cakap Ahmad singer. Dia boleh nyanyi. Rupanya dia penyanyi. Oh ya ke? Bila saya dapat tahu dia kasih link, biasa buat research lah sikit-sikit. Jadi saya ni pun stalker juga. Kan. Jadi saya buat research, tengok rupanya dia penyanyi kat Google XP Wikipedia pun ada dia. Okey. Kat YouTube dia channel dia ada Kirapis. Ya. Kirapis kau cari. Kirapis. Tapi sebelum tu kau kena pergi dekat jadi pasal apa tau? Jadi jalan cerita dia penyanyi asal yang dia market video dia, music video dia, penyanyi career nyanyi dia kat Hollywood. International kat Hollywood. International export. Tapi dia dari sebenarnya dia asli dia daripada New Zealand. Jadi dia menetap kejap kat Hollywood, lepas ke sana dia balik ke Singapura. Dan dia menetap kat Singapura lah sekarang. Itu yang kita kenal. Jadi bila dia dah nyanyi, ini macam dahsyat lah. Jadi dia ajak saya datang kat Haji tempat yang saya nyanyi tu. Jadi saya tanyalah pasal kita pun kebetulan nak bikin music video kan. Jadi director pun cakap, aku rasa korang panggil Mak Saleh bagus. Memang style music dia orang sebab ada masalah nampak macam international lah. Dia punya video clip pun shooting pun cantik. Kau tengok pergi FG Entertainment. Jadi pasal dia cakap, pasal director cakap panggil Mak Saleh bagus sebab penggambaran yang cantik. Nampak macam international. Jadi kita pun
Okey, mana nak cek Mak Saleh fikir balik. Sekali dia mendatang. So tu yang saya tanya dia malam tu bila datang lagi tu. Will you help me? Boleh tak kau tolong aku bikin music video kita nak bikin? Form macam tu je. Boleh tak kalau kau okey lah. Sekali dia cakap okey. Aku cakap biar betul ini Alamak, saya pun tak expect kan. Macam biasa kalau hati-hati yang pasti dah betul-betul Bila dah. kita dah kenal Dia macam tak nak aku nak boleh aku nak bayaran ke something dia, ataupun dia cakap tak nak, dia nak kena go to management, tapi dia cakap boleh je. Jadi tak okey lah, apa lagi kan. Yalah. Ingat dia macam nak kencingkan kita. Nombor telefon dia ada. Ada. Lagu siapa lagi? Okay, lagu lelaki sambil bekerjasama dengan Abang Puji, Ashram, kita calibrate. Rekod dekat FGI lah. Yes. Bila kat tadi abang tak dan nak tengok itu busy sangat. Banyak rekod lagu-lagu. Ada Puji cakap juga, member Singapura datang recording ni kan. Okey, tak dan tak sampai juga lagu studio. Sebab saya pun kat rumah ada home studio juga. Sebab saya sekarang tengah siapkan projek Tempe and Friend. Jadi banyak pukul kat rumah buat lagu. Apa pun saya ucapkan untuk The Flow. Semoga sukses, tengok datang sini buat promo apa semua kan. Tapi korang kena pergi ke channel FGI Entertainment tu. Yes, FGI. Tengok The Flow punya video klip memang best. Tengok rugi tak tengok rugi. Itu dia. Kan. Support kita orang. Kita orang ni sekarang ni penggiat seni. Dengan cerita tadi Puji cakap Aki nak buat versi kedua pula. Ya, versi kedua. Dia tiba-tiba je. Tak betul tiba-tiba cerita Dewiku tu episod 1. Dia sampai ke 5 je lah. Sekali kedua dia akan sambung. Dia macam cerita. Selalunya kalau lagu satu lagu dah habis. Dah tak ada cerita dah, tak ending. Dia apa-apa dia nak buat kan dia tak bilang saya. Tiba-tiba dia datang dia macam kena sambal petir. Kau tahu nyanyi kau isi nyanyi. Dah tapi biasalah saya kuli saya pekerja saja. So the moral of story dia akan bercerita lah sampai tahap seperti episod kelima. Tak tahu pasal kita fikir Pontianak. Adakah cinta Dewiku sebenarnya Pontianak? Itu jeng. Ataupun adakah nanti kalau diorang nak kahwin kan diorang akan jadi penjenayah. Ini dah macam anda pula dah ni. Diorang ada apa ataupun diorang akan jadi penjenayah. Lepas semata-mata untuk cinta. Dia betulkan cinta. Tak boleh cakap. Tapi best lah kau punya konsep ada emo music, ada modern rock, ada juga balada. Pandai Aki buat, dia campur, dia blend. Dia pasal dia suka makan nasi campur. Dia kata ni banyak sangat dia makan. Dia banyak sangat makan nasi kandar. Jadilah macam ni. Lagu dia nak kata American sangat, tak ada American sangat. Nak kata balada tak juga. Dia blend. Pasal internasionale. Dia modern rock kan. Pasal dia nak dia macam internasionale. International. Kenapa? Internasionale. Internasionale. Modern rock lah. Ada macam Ikin Park pun ada, macam kumpulan apa tu MCR pun ada. Wah, dahsyat MCR TV influence kalau yang putih ke atau Melayunya band? Barat yang putih lah. Kalau yang putih more to Linkin Park, Korn. Pasal dia punya muzik, dia punya distortion lebih berat. Tapi kita tak boleh ke arah situ sangat sebab kita Asia. Tapi pada Aki suka eksperimen. Boleh je. Sebab kita punya kemelayuan tu kita tak boleh tinggal. Teruskan. Jadi 4 lagu dah habis, kita nak siapkan lagi 8 lagu. Saya kalau dengar band nak buat full album rasanya semangat dia lain macam. Sebab yelah zaman sekarang single kan. Ini target nak buat full album 10 lagu. Memang itu band yang. Tapi yang kali ni konsepnya takkan bosan. Betul, saya suka. Betul sangat-sangat. Ini betul 100% saya setuju. Kita punya kemelayuan tu kita ada. Dia macam mana tau? Saya akan kasih teaser sikit. Pasal The Flow ni nama pada dia kasih nama. Kan. Jadi sebenarnya aliran, The Flow aliran. Jadi aliran tu akan aliran tu berhenti ataupun aliran tu takkan terhenti. Jadi itulah teaser dia. Mula kau start The Flow, dia join dengan band Rock Never Die. Nampak konsisten lah pergerakan korang. Jadi itulah apa yang nantikan. Dia cakap aliran tu takkan terhenti. Betul.
follow the flow. Itulah. Apa pun saya ucapkan tahniah kepada kumpulan The Flow, sebuah band yang ada visi untuk menuliskan full album. Dahsyat. Betul lah, Tapi InsyaAllah lah kita sebenarnya kita cuba niat tu je. kena ada, niat kena ada, insya-Allah akan berjaya. Tak apalah kita Jangan Confident, takut, confident. confident, Ha, keyakinan. kita record one by one, jadi di The Flow macam The Flow ni pun together dengan kita orang. Bawah kita orang juga jadi macam nak kata bawah naungan FGI tu tidak, tapi kita sistem JV sebab kami lebih suka macam tu, macam independent, terbuka. Nak JV yang kita orang, okay, apa yang kita boleh bantu, korang datang sini, kita boleh bawa korang untuk promosi, nak apa saja kan. Jadi kena support band-band yang macam ni, band-band yang masih nak berjuang. Jadi kita support lah. Jangan lupa ke FGI Entertainment. Yeah, FGI Entertainment. The Betul. Flow, tajuknya Cinta Dewiku. Cinta Dewiku. Yes, kita pergi ke konten. Mentari pun sinar di matamu, ada cahaya yang takkan padam. Kau bagai dewi di tahta cintaku, menuntun jiwaku, menembus waktu meski waktu. Awak tak pernah datang kat kan? Molek Molek kan? FM bersama kumpulan The Flow. Molek? Ya. Dan hari ni kita rasa bertuah sebab apa? Kita ada orang datangnya bukan di sini. Dia datang kat ujung semenanjung mana. Kita ada The Flow. Okey, kita ada dengan lagu terbaru mereka iaitu Cinta Dewiku. Mentari pun sinar di matamu. Semua sihat lah, okey Alhamdulillah. Ya, okey. Macam mana kalau macam bila orang ada dekat Malaysia ni, yelah The Flow ni bukannya grup yang baru. Dah lama sebenarnya, tapi mungkin ada yang kalau untuk di Molek FM di Pantai Timur mungkin ada yang baru nak kenal dan sebagainya. Orang nak tahu identiti sebenarnya The Flow ni macam mana cerita dia. Dia macam ni, dia modern rock, ballad, dia campur macam dia tak rock, dia tak modern, dia macam tengah-tengah. Okey. So sebenarnya nak yang mana satu? Yang mana jiwa sebenar dia? Dia nak rock ke? Dia nak macam ballad-ballad sikit ke? Apa sebenarnya jiwa-jiwa anda? Mesti lain-lain sebenarnya. Dia ada post emo, Campur. ada alternative rock, ada new metal, ada campur modern rock and so on and so forth. Ya, jadi kita try lah campurkan semua dalam satu. Baik. Tapi kalau ikut individunya, macam you memang suka sebenarnya muzik yang macam mana? Yang memang jiwa, memang macam selalu lah mesti akan nyanyi lagu ni punya lah. Oh, kalau for me, saya memang lagi suka band-band macam Idolize. Okay, kita berbual pasal western, macam western, Sleep Token, Linkin Park, Seven Dust. Okay. Jadi saya macam more to that kind of genre. Macam Aki diorang Berbeza lah. rock kapak. Tak rock kapak, mana ada. Dia macam modern rock gitu. Kalau tak rock kapak, rock parangan. Okay, macam lagu-lagu yang you suka, lagu jenis macam mana pula? Macam kategori of radio friendly. Tapi dia modern rock, tapi radio friendly yang semua akan faham dengar. Okay, faham. Dia tak adalah terlalu macam Bising sangat. seni yang terlalu mendalam gitu. Tak kita sampai itu. Dia radio friendly. Saya tak friendly sangat. Tak friendly? Nampak friendly tapi tak friendly. Sudah. Konsep dia. Abang So Puzi. dia orang record di studio saya di Malaysia, di KL. Saya yang produce lagu The Flow ni lah. Lagu yang inilah. Lagu yang ni. Baik. Sampai dengan lagunya yang terbaru Cinta Dewiku. Mentari pun sinar di matamu, ada cahaya yang takkan padam. Tapi sesekali lah kita dapat tetamu daripada Kota Singa ni, nak juga tanya kan, perbezaannya kalau macam misal kata kita bercakap lah kan, apa yang paling ketara kita rasa macam macam tu. Sebab kita tahu bahasa Melayu sama je digunakan di sana kan dengan di sini, tapi ada sedikit perbezaan. Ada Banyak itu kira Bukan sikit apa yang orang Malaysia tahu cuma girik lah gitu. Itu benda Tapi yang kalau paling orang selalu. cakap macam kalau sini dia cakap teruk dia ni, dan betul-betul kita rabak dia ni. Oh itu dekat Singapura. Teruk macam teruk dengan rabak. Rabak Jadi slang dia rabak engkau. Teruk kau. Itu Jadi kat macam lagi sini ganas kalau rabak tu. kasar sikit. Kasar sikit. Pasal jadi Singapura pun dia cakap dia ni rabak jangan gitu.
Okey, itu kalau kat Malaysia tu maksud dia dah teruk sangat dah tu. Dia memang body dia saman dah tu Cara kita punya bahasa sikit lain sikit. Jadi orang macam faham lah. Kalau kat sini macam macam kod atau kod kalau kat sana ya ke. Jadi tapi itu masih lagi boleh diterima lah. jadi kalau diorang cakap kalau kat sini relax wah, sana pun relax wah. Relax wah. Sini pun relax. Lag. Tapi sini relax lu. Kan macam kat sana dah turun dah, dia pay trend let lu. Tapi kalau kat Kelantan dia abe relax be. Abe. Dia abe be. Ya, yang itu kan ngomong itu enggak bisa sih. Aduh, ini kalau di Kelantan abe. Kalau Terengganu abang. Iya deh. Aduh lah. Gak bisa saya ngobrol gitu kan. Itulah perbezaannya. Okey, tapi kalau untuk lagu Cinta Dewiku ni, mungkin ada yang orang baru saja mendengar lagu ini kan. Mungkin macam sebenarnya apalah mesej dia Kita tanya komposer dia dululah. Komposer dia? Macam mana dengan dia punya cerita sebenarnya tentang Cinta Dewiku ni? Kisah dia sebenarnya pada writer dia lah. Okey, cerita dia macam message macam segi penciptaan tu yang kita cerita lah, cerita yang macam cerita Romeo and Juliet. Kan kita tinggalkan cerita kesan-kesan dia. Ini kita bagaikan message yang cinta tu sentiasa ada. Okey. Jadi kita macam misal katanya kalau macam orang nak tujukan lagu ni dekat orang yang dia sayang ke apa ke sesuai lah. Sesuai. Sebab itulah dia Cinta Dewi dia. Okey. So, bila kita buat lagu kan, dia sebenarnya dia punya orang kata apa, nak dapat ilham dia tu, kadang-kadang merapu juga tempat dia tau. Ada je orang dapat tiba-tiba je kat sini. Tempat yang diturunkan idea dia untuk lagu ni kat mana sebenarnya Geng? Tu kadang-kadang tengah waktu tidur tiba-tiba bangun ada idea. Tu kira biasanya itulah. Kalau saya dapat idea biasanya kadang-kadang tengah time buang air besar biasanya. Itu tempat biasalah orang selalu kata dekat dalam bilik air. Kita panggil tempat tu tempat termenung. Bilik termenung. Risau lah. Okey, itu antara tempatnya. Kalau abang tempatnya selalunya kat mana? Selalu saya memang tempatnya di studio lah. Di studio. Macam lagu ni saya berdua dengan Aki. Saya berdua dengan Aki dan kita bergabung melodi tu. Memang masa tu memang kena orang kata apa, kena brainstorm lah cerita dia. Ya, betul. Sebelum nak record tu ada macam-macam perubahan yang kita buat sampai nak lagu tu. Macam idea daripada Abang Puzi, nak cantumkan tu susah. Macam nak suka apa macam try to blend. Faham? Iyalah, sebab masing-masing sebenarnya ada dia punya perbezaan ideologi dia kan. Tapi bila digabungkan tu jadi best tu. Okey, jom kita nak tahu sekejap lagi pula macam mana pula cerita dia punya muzik video dia. Sebab dia pakai orang internasional Terus sama dengan kami hanya di Bola Pilihan Pertama Pantai Timur. Rupa-rupanya wanita yang dipilih tu, Dewi tu merupakan orang putih lah kalau orang Malaysia cakap. Mak Saleh. Kenapa Mak Saleh? Kenapa tak Melayu ke kan? Ini memang orang kata apa, taste internasional Cara cerita dia. Bukan, sebenarnya director dia yang bilang demi untuk penggambaran dia yang buat cantik untuk dia filem lah. Jadi untuk dia macam lagi bagus kau ambil, jadi aku filem lagi cantik lah. Pasal agaknya pasal dia punya cara lens dia apa semua kan, specialize in skin texture lah apa gitu. Jadi dia nak jadi macam proper. So maksud Mas ni nak nampak more international punya video music video ya. Jadi saya pun suggest dengan dia kita ambil Mak Saleh nak. Rupanya suggestionnya tu daripada Mak. Tak, pasal dia suggestion daripada director kan. Jadi director bilang saya kau ambil Mak Saleh. Jadi tu saya suggest dengan dia. Ambil Mak Saleh nak cakap ada kontak. Cakap ada. Ada ni siapa sebenarnya, model ke ataupun kawan-kawan dia sebenarnya penyanyi dari Hollywood. Baik. Jadi penyanyi juga. Kalau tengok kat dia pun ada YouTube, kalau you tengok nama dia Kira Peace kan. You type Kira Peace, you nampak dia. Dia memang lagi tinggi lah daripada kita sebenarnya. Jadi kita macam dia pula tinggal kat Singapura sekarang. Kan dia menetap kat Singapura, tak tahulah kenapa. Tapi memang dia dengar dia memang dah grow up kat sini lah. Cuma dia merantau sampai kat Hollywood, sampai kat New Zealand untuk bikin
music video dia semua. Dia market dekat situ. Baik. Jadi bila saya pula main nyanyi malam kan di club-club. Jadi satu ketika tu dia pergi kat tempat yang saya nyanyi Haji Lin kan. Jadi dia cakap out of random. Can I sing with you? Dia cakap, siapa ni? Masa tu Masa lagi mana pasangan. lah. Cantik lah tapi macam siapa lah dia, macam weird kan, macam pelik lah dia ni. Jadi bila dia nyanyi, dia ni boleh nyanyi lah. Siapa dia ni jadi saya tanyalah do you sing? No, I make an album. Jadi dia kasih saya link. Dia ni dahsyat lah. Rupanya memang penyanyi lah. Jadi asyik datang kat Ajilin, kat tempat saya nyanyi. Saya tanya dia. Just gonna throw my 2 cents worth. Agak-agak like macam saya tanya lah, are you able, boleh tak macam bantu kita lah gitu dalam music video. Saya tak expect dia cakap yes tau. Okay. Dia cakap yes March, for you I will help. What? Masa tu macam percaya tak percaya je. Macam tak percaya sebab dia dah international kan. Dah sampai dia punya viewers dah berjuta-juta. Baik. Kita ni siapa masih nak bertapak kan, masih nak bertapak Itulah lagi. dia orang kata macam apa asbab berjumpa tu. Jadi nasib orang dia macam gitu, tapi dia ni humble lah. Orang dia berterbang tunduk lepasnya. Gitu dia nampak ayat dia berterbang tunduk. Kau. Dia macam betul lah. Hashtag berterbang tunduk. Okey, nak tengok macam mana orangnya dia dekat dalam muzik video tu, macam mana dia bukan semata-mata percintaan je, ada juga yang scene rock-rocknya pun ada. Jangan risau, boleh tengok semuanya di situ. Cari saja dekat YouTube The Flow Cinta Dewiku. Jom kita dengarkan sepenuhnya lah lagunya sekarang. Mulai FM pilihan pertama Pantai Timur. Mentari pun sinar di matamu, ada cahaya yang takkan padam. Kau bagai dewi di tahta cintaku, menuntun jiwaku, menembus waktu. Meski waktu memisahkan raga, hati ini tetap setia selamanya. Cinta Dewiku.